Beza orang yang ada simpanan dengan orang yang tak ada bukan pada gaji, tapi pada urutan. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Orang yang tak ada simpanan, biasanya urutannya begini. Gaji masuk, belanja dulu. Kalau ada lebih, baru simpan. Tapi yang dah berjaya, bina simpanan, urutannya terbalik. Gaji masuk, simpan dulu, baru belanja selebihnya. Nampak beza kecil, tapi kesannya sangat besar. Saya dulu pun sama. Sentiasa tunggu ada lebih baru nak mula simpan. Tapi realitinya duit lebih tu jarang datang. Sampai saya ubah cara. Saya jadikan simpanan emas ni sebagai bil wajib setiap bulan. Macam bayar bil air, bil elektrik, bil internet. Cuma kali ini saya bayar untuk diri sendiri. Setiap kali gaji masuk, saya terus asingkan 200 ke 300 ringgit dan tukar kepada emas. Ajaibnya, sejak saya buat begitu, simpanan saya mula terbina tanpa saya sedar. Saya tak rasa terbeban pun sebab saya dah anggap itu bukan duit untuk dibelanjakan. Lepas beberapa tahun, saya tengok semula daripada 1 gram dah jadi beratus gram. Dan yang paling penting, saya rasa tenang bila saya tahu dah buat keputusan yang betul untuk masa depan. Duit tak bocor ikut emosi. Simpanan terkumpul dengan konsisten. Disiplin keuangan terbina secara automatik. Pesan mentor saya, kalau setiap bulan kita boleh bayar orang lain, bank, bil, ansuran, kenapa kita tak boleh bayar diri sendiri dahulu? Bila kita mula bayar diri sendiri, kalau cuma 1 gram sebulan, masa depan kita yang akan berterima kasih. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkos yang santai tapi sampai jumpa di next video.